Tiga orang wanita memberitahu saya bahawa saya tidak sepatutnya bercakap tentang ini. Mereka meminta saya untuk tidak berkongsinya, tetapi saya tidak datang untuk berdiam diri. Saya datang untuk menyampaikan kebenaran yang mentah, tidak selesa dan kuat kepada anda. Apa yang mereka tidak mahu anda fahami, apa yang mereka lebih suka anda terus abaikan, kerana mengetahui perkara ini memberi anda kelebihan, dan lelaki yang mempunyai kelebihan adalah berbahaya. Malah kakak saya sendiri memberi amaran kepada saya. Jangan siarkan ini. Sesetengah perkara mesti dirahsiakan. Tahukah anda mengapa? Kerana apabila seorang lelaki memahami peraturan permainan emosi yang tidak kelihatan, dia berhenti dimanipulasi, berhenti bertindak balas, dan mula memerhati. Dari kesunyian, dari ketenangan, dari kuasa dalaman. Orang stoik tidak merayu, atau meminta cinta. Dia hanya memerhati dan memutuskan sama ada untuk tinggal atau berundur. Ini bukan rayuan murahan. Ia adalah falsafah emosi. Wanita tidak selalu memanipulasi kerana niat jahat. Mereka melakukannya kerana mereka telah belajar untuk bertahan secara emosi. Mereka menguji tanpa berkata demikian, mereka mengklasifikasikan tanpa mengumumkannya, dan anda, tanpa sedar, mungkin membiarkan permainan mereka tidak disentuh. Ini adalah catur emosi. Dan jika anda masih bermain dam, anda sesat. Dalam perbualan dengan bekas kekasih saya, dia diam. Tiada sepatah kata pun. Saya bercakap lebih banyak, membenarkan, menjelaskan diri saya. Itulah kesilapan saya. Dia tidak memerlukan jawapan. Dia hanya mahu memerhatikan reaksi saya terhadap kekosongan. Kesunyian bukanlah ketiadaan. Ia adalah ujian. Dan lelaki yang tidak memahaminya jatuh ke dalam gangguan mental mereka sendiri. Orang stoik bertindak balas dengan kehadiran, bukan dengan kata-kata. Apabila seorang wanita diam, dia tidak berputus asa. Dia memerhati. Dia mengkaji kebimbangan anda, mengukur tahap keterikatan anda, mengira reaksi anda. Anda berputus asa. Anda mengejar. Anda memutuskan hubungan. Setiap saat kesunyian memberinya lebih banyak maklumat tentang anda. Dan jika anda tidak tahu, sudah terlambat, kerana analisis sudah berlaku dan anda masih menganggap ia hanya salah faham. Seorang rakan menceritakan perkara ini kepada saya selepas beberapa minuman. Kita tahu, kita sentiasa tahu, kita tidak berpura-pura kita membaca. Dan itulah intinya. Mereka tidak perlu bercakap. Mereka perlu melihat anda bercakap terlalu banyak. Melihat anda mendedahkan diri anda. Melihat anda merayu dengan cara yang kecil. Kadang-kadang dengan satu lagi mesej. Kadang-kadang dengan selamat malam, mereka tidak pernah membalas. Mereka mencatat semuanya secara senyap. Dan anda tahu apa yang mereka lakukan dengan maklumat itu? Mereka mengklasifikasikan anda seperti fail emosi. Tahap 1, yang mereka inginkan. Tahap 2, yang mereka layani. Tahap 3, yang mereka bertolak ansur. Tahap 4, yang mereka abaikan. Jika anda tidak tahu tahap mana anda berada, anda mungkin berada di tahap terakhir. Dan mereka mengetahuinya sebelum anda berfikir untuk bertanya. Tetapi perkara yang paling berbahaya bukanlah mereka mengklasifikasikan anda, tetapi mereka melakukannya tanpa rasa bersalah. Kerana sistem ini tidak kejam, ia melindungi. Mereka memilih dengan dingin kerana dunia telah menjadikan mereka menapis. Dan anda, jika anda tidak mempunyai ketenangan, jika anda tidak tahu bila hendak bercakap atau bila hendak hilang, anda menjadi bising dan bising itu diabaikan. Dan kemudian rahsia sebenar muncul. Tenaga emosi. Ia bukan kecantikan, ia bukan wang. Ia adalah bagaimana anda membuat diri anda merasa apabila anda bersamanya. Wanita tertarik kepada keadaan dalaman, bukan kata-kata. Dan jika anda terputus hubungan, cemas, atau tidak mempunyai arah, mereka merasakannya. Kerana mereka tidak mencari kesempurnaan, mereka mencari kehadiran. Jadi jika anda bosan berasa keliru, jika anda tidak lagi mahu mentafsir isyarat yang tidak jelas, ubah pendekatan anda. Jangan mentafsir, perhatikan. Jangan bertindak balas, bernafas. Aktifkan mod stoik. Kerana lelaki yang tidak mengejar, yang tidak membenarkan dirinya sendiri, yang tidak takut bersendirian, adalah orang yang mereka tidak boleh lupakan. Inilah yang diajar oleh falsafah stoik kepada saya.
Emosi yang tidak terkawal adalah kelemahan, tetapi emosi yang berubah menjadi arah adalah kuasa. Dan itulah yang paling membingungkan seorang wanita. Seorang lelaki yang tidak memerlukan pengesahannya untuk bertindak. Seseorang yang tidak teragak-agak, tidak merendah diri, tidak bertanya sama ada ia disukai. Kerana dia yang ragu-ragu akan kalah, tetapi dia yang menguasai tenaganya akan memimpin. Dan mari kita bincangkan tentang itu, tentang keinginan. Wanita juga berhasrat, mereka juga berimajinasi, mereka juga berfantasi, tetapi mereka tidak menunjukkannya seperti Anda. Mereka tidak jelas, mereka memberi isyarat. Dan apabila Anda bertindak seperti tiada apa yang berlaku, ia akan membuatkan mereka teruja, kerana Anda tidak terdesak. Anda bukan lelaki biasa yang mengejar secebis perhatian. Anda berbeza. Anda diam dengan kuasa. Seorang wanita yang terus terang memberitahu saya. Seorang lelaki yang tidak putus asa menakutkan saya. Dan Anda tahu mengapa? Kerana kawalan diri adalah ancaman emosi terbesar yang boleh Anda timbulkan. Kerana mereka tidak tahu apa yang Anda fikirkan. Mereka tidak boleh memanipulasi Anda. Dan itu menakutkan mereka. Kerana mereka sudah biasa mengawal emosi. Sehingga seorang yang tabah muncul. Kebanyakan lelaki kalah kerana mereka mahu menjadi jelas, telus, mudah diakses. Dan itu kedengaran mulia. Tetapi dalam bahasa wanita, yang jelas itu membosankan, yang boleh diramalkan, mudah dilupakan. Adakah Anda mahu menjadi tidak dapat dilupakan? Belajarlah untuk menggunakan misteri, bercakap dengan jeda, tunjukkan tanpa mendedahkan, sindiran tanpa merayu. Keinginan hidup dalam tidak mengetahui, bukan dalam menjelaskan. Dan sekarang saya akan memberitahu Anda sesuatu yang mungkin menyakitkan. Jika dia mengabaikan Anda, itu kerana dia menganggap Anda sebagai sesuatu yang boleh dibuang. Jika dia membalas dengan dingin, itu kerana dia tidak lagi merasakan ketegangan emosi. Dia tidak membenci kehadiran Anda. Dia membenci keboleh-ramalan Anda. Kerana keboleh-ramalan membunuh misteri, dan misteri adalah bahan bakar keinginan. Orang stoik tidak takut menjadi enigma. Teks, saya bosan dengan lelaki yang memberitahu saya, tetapi saya telah memberikan segalanya kepadanya. Saudaraku, dia yang memberikan segalanya tanpa diminta bukanlah pemurah. Dia tidak yakin. Orang stoik tidak memberikan tenaganya kepada mereka yang tidak layak menerimanya. Ia bukan kebanggaan. Ia adalah arahan emosi. Ia adalah kawalan. Kerana Anda bukan di sini untuk mengisi kekosongan orang lain. Anda di sini untuk melindungi kuil Anda. Seorang wanita boleh jatuh cinta dengan kesunyian Anda. Dengan bagaimana Anda tidak tunduk. Dengan bagaimana Anda tidak perlu meyakinkannya tentang apa-apa. Kerana maskulin sejati tidak menjerit. Ia memancar. Ia tidak bersaing. Ia menyebarkan. Ia tidak mengagumkan. Ia menarik. Orang stoik tidak berusaha untuk dicintai. Dia berusaha untuk layak dicintai. Dan perbezaan itu menjadikannya obsesi senyap bagi ramai orang. Dan dalam permainan itu, ramai lelaki tidak tahu bahawa mereka mencetuskan persaingan. Ya, mereka mencipta senario di mana terdapat dia yang lain di udara. Mengapa? Untuk melihat sama ada Anda bergerak, sama ada Anda bertindak balas, sama ada Anda marah, sama ada Anda hilang kawalan. Tetapi orang stoik tidak bersaing dengan sesiapa pun, kerana satu-satunya persaingannya ialah versi lemah dirinya yang telah dibunuhnya. Kuasanya bukan pada membuat mereka memilih Anda, tetapi pada membuat mereka mempersoalkan mengapa Anda tidak memperjuangkan mereka. Dan disitulah konflik emosi diaktifkan. Kerana jika kehilangan mereka tidak menjejaskan Anda, mereka tertanya-tanya, adakah mereka pernah memiliki Anda? Dan keraguan itu lebih kuat daripada sebarang pengisytiharan cinta. Dan jika Anda telah sampai sejauh ini, itu kerana sesuatu di dalam diri Anda telah terbangun. Mungkin Anda tidak dapat menjelaskannya, tetapi Anda merasakannya. Sebahagian daripada diri Anda penat memainkan peranan, penat membuang masa, penat tidak mengenali siapa diri Anda di tengah-tengah kebisingan. Saluran ini tidak memberi Anda nasihat, ia memberi Anda kebenaran, dan kebenaran itu tidak selesa, tetapi ia juga membebaskan. Dan sekarang izinkan saya memberitahu Anda perkara paling kejam yang saya pelajari. Ramai wanita memahami psikologi lelaki
lebih baik daripada Anda memahami psikologi wanita. Dan bukan kerana mereka lebih bijak, tetapi kerana mereka telah dilatih sejak kecil. Mereka memerhati, mereka meniru, mereka menggunakan peneguhan emosi sebagai strategi. Tidak selalu secara sedar, tetapi berkesan. Dan jika Anda tidak mempunyai kejelasan dalaman, mereka akan membimbing Anda ke arah pemusnahan diri emosi tanpa menyedarinya. Adakah Anda ingin tahu bila Anda kehilangan rasa hormat seorang wanita? Bila dia tidak lagi perlu membayangkan Anda tidak hadir, kerana dia tahu Anda akan sentiasa ada di sana. Kerana Anda tidak pernah hilang, kerana kehadiran Anda adalah sesuatu yang pasti, bukan misteri. Kerana tidak ada lagi ketegangan, dan tanpa ketegangan, tidak ada keinginan. Lelaki yang tidak tahu bagaimana untuk pergi, tidak tahu bagaimana untuk diingini. Dan disinilah stoikisme tulen memainkan peranan, detachment, bukan sebagai alasan untuk melarikan diri, tetapi sebagai demonstrasi kuasa. Kerana sesiapa yang boleh pergi tanpa rasa dendam telah menang, Anda tidak perlu menghempas pintu, hanya berjalan ke dimensi emosi lain, di mana Anda tidak perlu difahami, hanya setia pada pusat Anda. Jika Anda bergelut dengan sikap acuh tak acuh, itu kerana Anda belum melatih nilai dalaman Anda. Seorang lelaki yang tidak menghargai dirinya mengejar pengesahan, dan dia yang mengejar pengesahan akan sentiasa menjadi hamba emosi. Stoik tidak perlu disayangi. Dia perlu berdamai dengan siapa dirinya, walaupun tiada siapa yang memilihnya. Itulah kebebasan maskulin yang sebenar. Kebanyakan orang mencari teknik untuk membuat seorang wanita menyukai Anda, tetapi mereka tidak faham bahawa apa yang paling menarik adalah tidak mahu disukai. Ia bertindak dari teras, bukan dari ego, dari kejelasan, bukan dari kebimbangan. Dan itu tidak dipalsukan. Ia dilatih, ia dibina dalam diam, dalam disiplin, pada malam-malam apabila tiada siapa yang memuji Anda. Dia tidak mahu Anda tahu, kerana apabila Anda tahu, Anda berubah. Anda menjadi selektif, Anda memilih dengan siapa Anda berkongsi tenaga Anda. Anda tidak lagi bertindak balas dengan cepat. Anda tidak lagi mewajarkan. Anda tidak lagi meminta-minta. Dan apabila itu berlaku, peraturan permainan berubah kerana Anda berhenti bermain. Dan pada saat itu, kuasa bertukar tangan. Dan apabila Anda tidak peduli sama ada dia memilih Anda ataupun tidak, ketika itulah dia paling menginginkan Anda. Bukan kerana Anda kejam, tetapi kerana Anda memancarkan kebebasan emosi. Kerana Anda tidak perlu cukup untuk sesiapa pun kecuali diri Anda sendiri. Dan itu bukanlah kesombongan. Ia adalah akibat semula jadi seorang lelaki yang telah memilih dirinya sendiri. Saya tidak bercakap dengan Anda dari teori. Saya bercakap dengan Anda dari peperangan, dari tahun-tahun penghinaan emosi, dari malam-malam di mana saya berlutut di hadapan wanita yang tidak tahu apa yang mereka mahukan. Tetapi tidak lagi. Kerana suatu hari saya memutuskan untuk bangun dan memahami bahawa jika nilai saya bergantung pada orang lain, saya tidak pernah berharga. Hari ini saya tidak meminta-minta. Hari ini saya hilang dengan bermaruah. Jika video ini bergema dengan Anda, itu kerana Anda sudah bersedia. Bersedia untuk berhenti meminta-minta, bersedia untuk berhenti mengejar, bersedia untuk berhenti menjelaskan kehadiran Anda. Kerana dia yang menjelaskan membenarkan. Dan dia yang membenarkan telah pun meletakkan dirinya di bawah. Ini bukanlah saluran romantisme murahan, ia adalah saluran kelahiran semula maskulin. Jadi sekarang saya menjemput Anda untuk menghilang, bukan dari kehidupan, tetapi dari hingar-bingar, untuk menjadi hantu yang tidak dapat dilupakan itu, yang